Gashado Kuro. Kalau nak ikutkan legenda Jepun menceritakan bahawa tulang-tulang orang miskin yang tak bernasib baik ni, bila diorang mati, diorang akan bangkit menjadi Gashado Kuro. Macam rasis pula bunyi dia. Kalau nak ikutkan cerita, dulu ada kampung-kampung yang dilanda kebuluran dan penyakit yang menyebabkan ramai ataupun satu kampung tu mati. Dan disebabkan diorang ni tak dikebumikan, so orang Jepun percaya roh-roh tu ataupun tulang-tulang tu akan bergabung dan menghasilkan satu kerangka yang besar. Korang boleh bayangkan dia punya besar dia macam mana, sebab diorang dah gambarkan 15 kali ganda daripada saiz manusia biasa. 15 kali ganda, bukan 2 kali ganda, bukan 3 kali ganda, 15 kali ganda besar daripada saiz manusia. Korang boleh tengok yokai ni pada ukiran terkenal yang selalu dicetak pada postcard, t-shirt, bendera yang dihasilkan pada tahun 1844, iaitu Takishasha the Witch and the Skeletal Spectre. Aku tak tahu aku sebut betul ke tak, but itulah dia. Gashado Kuro ni, kalau nak ikutkan cerita rakyat Jepun lah kan, dia ni hantu kerangka ataupun hantu tengkorak yang memakan pengembara yang mengembara sorang-sorang. Macam mana? Dengan menggigit kepala mereka, melahap tulang dan meminum darah pengembara, macam Dracula lah. Senang cerita lah, macam Dracula. But dia tulang, dia hantu, dia tulang 15 kali ganda daripada saiz manusia. So korang bayangkan sendiri.